Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan ABN News. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini membentangkan bajet 2014 berjumlah RM264.2 bilion dalam memastikan pertumbuhan ekonomi negara terus berkembang kukuh, mengurangkan defisit fiskal, memakmurkan negara dan mensejahtera rakyat dalam proses Malaysia menuju status negara maju berpendapatan tinggi. Dan ketika membentangkan bajet bertemakan memperteguh ketahanan ekonomi, memperkasa transformasi dan melaksana janji di Dewan Rakyat, Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan berkata, daripada jumlah itu, RM217.7 bilion diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus dan RM46.5 bilion bagi perbelanjaan pembangunan. Dan dengan mengambil kira anggaran hasil dan perbelanjaan, defisit fiskal kerajaan persekutuan dijangka terus berkurangan kepada 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK bagi tahun 2014 berbanding 4% pada 2013. Menurut Datuk Seri Najib, kerajaan sangat komited dalam usaha konsolidasi fiskal bagi memperkukuh lagi kedudukan keuangan negara. Bagi mengurangkan kadar pengangguran di kalangan siswazah, kerajaan menggalakkan golongan siswazah mencuburi bidang keusahawanan sejurus selepas menamatkan perniagaan. Bagi inisiatif ini, sukacita saya umumkan dana pinjaman mudah sebanyak RM50 juta di bawah tabung usahawan siswazah yang dikendalikan oleh SME Bank. Dana ini akan menyediakan pinjaman mudah sehingga RM500,000 dengan kadar faedah 4%. Memantap perusahaan kecil dan sederhana. Pada masa ini, 97.3% daripada jumlah perniagaan berdaftar adalah PKS yang menyumbang sebanyak 32.4% kepada KDNK. Dengan definisi baru PKS yang telah diumumkan baru-baru ini, jumlah perniagaan PKS berdaftar dijangka meningkat kepada 98.5%. Seterusnya, kerajaan komited untuk memastikan sumbangan sektor PKS ini mencapai 40% kepada KDNK menjelang tahun 2020. Bagi meningkatkan inovasi dan produktiviti PKS, kerajaan mencadangkan peruntukan pakej bersepadu sebanyak RM120 juta yang merangkumi dana pinjaman untuk membiayai program mekanisasi dan otomasi serta program peningkatan kapasiti PKS. Selain itu, kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan dan insentif di bawah program Green Lane Policy melalui pembiayaan, insentif cukai dan perolehan, termasuk pertama, insentif pinjaman mudah dengan subsidi kadar faedah 2% atau jumlah maksimum RM200,000 setahun. Kerajaan telah menguatkuasakan dasar gaji minimum pada 1 Januari 2013. Kadar gaji minimum adalah RM900 sebulan bagi Semenanjung Malaysia, manakala di Sabah, Sarawak dan Labuan, kadarnya adalah RM800 sebulan. Bagi menggalakkan pematuhan kepada dasar ini, di samping mengurangkan kesan kewangan kepada majikan PKS, koperasi, pertubuhan dan persatuan, kerajaan mencadangkan supaya bayaran perbezaan gaji yang ditanggung oleh majikan bagi tempoh 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2014 diberi potongan cukai tambahan. Bagi membantu peniaga pasar malam, kerajaan akan mewujudkan skim usahawan pasar malam dengan dana sebanyak RM100 juta di bawah kendalian Bank Simpanan Nasional. Skim pinjaman mudah ini akan mengenakan kadar faedah 4% dengan pinjaman maksimum hingga RM30,000. Kemudahan ini bertujuan menampung kos perniagaan seperti modal pusingan, sewaan tapak, bahan mentah dan kelengkapan perniagaan. Tuan Yang Dipertua, trust yang kedua, mengukuh pengurusan fiskal. Bagi mencapai maksud ini, pertama sekali kita memerlukan kepada transformasi perkhidmatan awam. Untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan, kerajaan telah melaksanakan plan transformasi di setiap kementerian.
Langkah ini amat penting bagi mengukuh dan menyusun semula organisasi supaya relevan dengan perkembangan semasa. Bercakap tentang perkara ini, kerajaan memandang serius isu yang dibangkitkan oleh laporan Ketua Audit Negara 2012. Demi mengukuhkan keyakinan rakyat dan menjaga imej dan kredibiliti sektor awam, kerajaan telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara bagi menyiasat serta mengambil tindakan tegas ke atas salah laku penjawat awam. Penyiasatan dan tindakan tertertib sedang dijalankan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam ke atas lebih daripada 100 kes ketidakpatuhan kepada prosedur kewangan, termasuk prosedur perolehan, manakala 15 kes sedang disiasat untuk tindakan pendakwaan di Mahkamah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Antara perkara utama yang diumumkan Perdana Menteri ialah pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST. Katanya, kerajaan yakin ini adalah masa terbaik bagi melaksanakan GST kerana kadar inflasi adalah minimum dan terkawal. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, GST akan dilaksanakan pada 1 April 2015 pada kadar 6%. Kerajaan mengambil langkah itu dengan mencadangkan cukai jualan dan cukai perkhidmatan dimansuhkan serta ia digantikan dengan GST. Cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dikenakan kepada barangan asas seperti beras, gula, garam, tepung, minyak masak, kacang dal, rempah ratus dan juga ikan masin. Kerajaan dengan ini memutuskan supaya satu sistem pencukaian menyeluruh dan saksama perlu segera dilaksanakan bagi manfaat seluruh rakyat Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan mencadangkan cukai jualan dan cukai perkhidmatan atau sales tax and services tax dimansuhkan. Dua cukai yang dimansuhkan ini pula akan digantikan dengan satu cukai saja yang dikenali dengan cukai barang dan perkhidmatan atau Goods and Services Tax atau GST. Ringkasnya perlu saya tegaskan bahawa GST bukanlah cukai tambahan baru. Realitinya, kadar inflasi kini adalah pada tahap yang rendah di paras 2%. Kerajaan yakin inilah masa yang terbaik untuk melaksanakan GST kerana kadar inflasi adalah minimum dan terkawal. Dengan pelaksanaan GST, kerajaan dapat menangani banyak kelemahan dalam sistem pencukaian sedia ada. Sebagai contoh, pada waktu ini, sekiranya kita membeli minuman berkarbonet di restoran, tanpa kita sedari, kita telah membayar 2 kali cukai, iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Dalam bahasa mudahnya, untuk difahami oleh semua, dalam sistem GST ini, pengguna hanya perlu membayar 1 kali cukai sahaja. Realitinya juga, perubahan harga barangan atau perkhidmatan apabila GST dilaksanakan adalah amat minimum. Malahan ada harga barangan yang akan menjadi lebih mudah bergantung sama ada ianya adalah barangan asas atau tidak. Kerana itu, kita berasa kecewa apabila sesetengah pihak cuba mengambil kesempatan dengan mengelirukan orang ramai terhadap kefahaman GST. Mereka mengatakan apabila GST dilaksanakan, kononnya semua harga barang akan melambung naik dan rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah akan menanggung beban. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, lebih 160 buah negara di dunia telah pun melaksanakan GST. Ini menunjukkan bahawa GST adalah satu sistem pencukaian yang terbaik setakat ini yang terbukti berkesan. Sekira GST ini memudaratkan rakyat dan negara, masakan majoriti negara dunia telah menggunakan pakai sistem pencukaian ini.
Hampir semua negara maju telah lama melaksanakan GST atau VAT atau cukai nilai ditambah. Malah negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Laos dan Cambodia telah melaksanakannya. Malah negara-negara kurang membangun pun seperti Burkina Faso, Burundi, Zimbabwe, Rwanda dan Kenya telah pun melaksanakan GST. Di pihak kerajaan pula, perundangan GST, sistem komputeran, latihan pegawai, kemudahan infrastruktur GST dan pelan komunikasi yang menyeluruh telah pun disediakan. Untuk makluman ahli yang berhormat, cadangan model GST akan dilaksanakan di Malaysia adalah seperti berikut. Pertama, GST akan berkuat kuasa mulai 1 April 2015, iaitu kira-kira 17 bulan dari sekarang. Kadar GST yang ditetapkan adalah sebanyak 6% berbanding dengan kadar cukai jualan iaitu 5 dan 10% dan cukai perkhidmatan pada kadar 6%. Kadar GST ini merupakan yang terendah di kalangan negara ASEAN di mana Indonesia, Vietnam, Cambodia, Filipina dan Laos mengenakan GST pada kadar 10% dan Singapura dan Thailand pada kadar 7%. Kedua, Tuan Yang Dipertuan, usahlah bimbang, janganlah risau. GST tidak dikenakan atas barangan makanan asas seperti beras, gula, garam, tepung, minyak masak, kacang dal, cili, rempah ratus, ikan masin, pekasam, cencaluk, budu sekalipun belacan. Ketiga, bekalan air pipe dan 200 unit pertama elektrik sebulan bagi pengguna domestik tidak dikenakan GST. Keempat, perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan seperti pengeluaran pasport, lesen, perkhidmatan kesihatan, pembelajaran di sekolah tidak dikenakan GST. Kelima, perkhidmatan pengangkutan seperti perkhidmatan bas, kereta api, LRT, taksi, ferry boat, tol lebuh raya serta perkhidmatan pendidikan dan kesihatan dikecuali dari GST. Keenam, jual beli dan sewaan rumah kediaman serta perkhidmatan kewangan yang terpilih juga dikecualikan dari GST. Datuk Seri Najib turut menggariskan 5 teras iaitu merancakkan aktiviti ekonomi, memperkukuh pengurusan fiskal, mengungguli modal insan, mempergiat pembangunan bandar dan luar bandar dan mensejahtera kehidupan rakyat sebagai tunjang dan pedoman bagi bajet kali ini. Ini merupakan bajet sulung Kerajaan Barisan Nasional setelah memenangi pilihan raya umum Mei lepas dan pembentangan bajet kelima Datuk Seri Najib sejak 2009. Pendidikan adalah segalanya. Sejak zaman Bahari, sesebuah ketemadunan bangsa tidak akan kekal lama jika seandainya tidak diakari dan dibajai dengan ilmu dan pengetahuan. Menyisir tuntutan ini, kerajaan komited untuk melonjakkan pencapaian tahap akademik dan kemahiran yang tinggi. Untuk itu, sejumlah 54.6 bilion ringgit atau 21% daripada keseluruhan peruntukan tahun 2014 akan disediakan. Kerajaan juga akan memastikan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM mencapai objektif bagi membawa Malaysia ke tahap kategori sepertiga ke atas dalam kedudukan pendidikan terbaik dunia, insya-Allah dalam tempoh 15 tahun lagi. Untuk terus memartabatkan kecemerlangan pendidikan bermula di peringkat prasekolah hingga ke sekolah menengah, antara program yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertama, kerajaan amat prihatin tentang pendidikan awal kanak-kanak kerana tempoh ini amat kritikal dalam menentukan proses tumbesaran fizikal dan minda yang terbaik. Maka kita memperuntukkan sejumlah 530 juta ringgit
bagi program prasekolah dan menambah 93 lagi bilangan prasekolah di sekolah rendah kebangsaan. Kedua, melaksanakan program pemantapan profesion guru dengan memberi tumpuan pada tugas mengajar, meningkatkan kaedah pengajaran serta kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Untuk itu, sebanyak 209 juta ringgit disediakan. Ketiga, memperluas akses internet sekolah terutama di luar bandar seluruh negara dengan peruntukan 168 juta. Dan keempat, membina 33 sekolah baru dan menaik taraf sekolah sedia ada termasuk sekolah-sekolah usang dengan peruntukan sebanyak 831 juta ringgit. Pada pembentangan bajet 2012 dan 2013, pada tahun 2014, peruntukan 278 juta ringgit disediakan bagi melaksanakan program yang meliputi membuka Pusat Transformasi Bandar atau UTC Sabah pada akhir tahun ini dan menambah 4 lagi UTC di Sarawak, Johor, Terengganu dan Perlis sebagai tambahan kepada 5 UTC sedia ada. Menambah 3 pusat transformasi luar bandar atau RTC di Sabah, Sarawak dan Negeri Sembilan menjadikan jumlah keseluruhan RTC sebanyak 8 buah dan melaksanakan pusat transformasi komuniti bergerak atau mobile CTC dengan menambah bilangan bas serta van yang diubah sesuai. Perkhidmatan utama yang disediakan meliputi pendaftaran MyCard, memperbaharui lesen memandu, pemeriksaan kesihatan dan khidmat nasihat perniagaan. Keduanya, mengukuhkan jaringan pengangkutan awam. Sememangnya perkhidmatan pengangkutan awam yang cekap dapat memudahkan mobiliti serta menjimatkan masa dan kos perjalanan. Lantas, kerajaan komited untuk menambah baik pengangkutan awam termasuk menyediakan kemudahan yang lebih selesa dan berkualiti. Antara langkah yang diambil adalah membina landasan berkembar Ipoh, Padang Besar dan kemudiannya sampai ke Johor Bahru serta menaik taraf rel dan landasan di seluruh negara dengan peruntukan sebanyak 2.9 bilion ringgit. Menyediakan kemudahan park and ride di stesen LRT, stesen KTM komuter serta stesen ERL dengan peruntukan 62 juta ringgit. Memperkenalkan sistem perkhidmatan teksi berpusat dengan peruntukan sebanyak 15.3 juta ringgit bagi membolehkan pengagihan teksi kepada penumpang dengan lebih cekap. Membina hentian akhir bandar dan naik taraf perhentian bas serta kemudahan drop and ride dengan peruntukan 28 juta dan membaik pulih train electric multiple unit dengan peruntukan 28 juta ringgit bagi memastikan kekerapan dan kecekapan perkhidmatan. Tuan Yang Dipertua, bagi memastikan kemudahan jaringan antara kawasan bandar dan luar bandar, kerajaan akan memperuntukkan sebanyak 130 juta ringgit bagi subsidi pengangkutan udara luar bandar, terutamanya bagi penduduk pendalaman Sabah dan Sarawak. Berpegang kepada prinsip bahawa benarlah kepentingan rakyat itu perlu sentiasa kita dahulukan. Sebab itu, sekalipun tidak ekonomik dan tidak menguntungkan demi rakyat luar bandar, kerajaan akan tetap meneruskan subsidi perkhidmatan kereta api di laluan wilayah timur, yakni di Pahang dan Kelantan. Langkah ini akan memanfaatkan seramai 600,000 pengguna dengan peruntukan 52.9 juta. Meningkatkan kesejahteraan bandar. Dalam pada itu, bantuan persekolahan RM100 kepada pelajar sekolah rendah dan menengah serta baucer buku RM250 kepada pelajar institusi pengajian tinggi di negara ini tahun depan akan tetap diteruskan. Najib berkata sebanyak RM540 juta disediakan untuk bantuan persekolahan tersebut bagi mengurangkan beban keuangan ibu bapa pada permulaan sesi persekolahan awal tahun. Dan ini merupakan tahun ketiga kerajaan menyediakan bantuan persekolahan itu yang akan memanfaatkan kira-kira 5.4 juta pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Bermula di peringkat prasekolah hingga ke sekolah menengah. Antara program yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertama, kerajaan amat prihatin tentang pendidikan awal kanak-kanak kerana tempoh ini amat kritikal dalam menentukan proses tumbesaran fizikal dan minda yang terbaik. Maka kita memperuntukkan sejumlah 530 juta ringgit bagi program prasekolah dan menambah 93 lagi bilangan prasekolah di sekolah rendah kebangsaan.
Kedua, melaksanakan program pemantapan profesion guru dengan memberi tumpuan pada tugas mengajar, meningkatkan kaedah pengajaran serta kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Untuk itu, sebanyak 209 juta ringgit disediakan. Ketiga, memperluas akses internet sekolah terutama di luar bandar seluruh negara dengan peruntukan 168 juta. Dan keempat, membina 33 sekolah baru dan menaik taraf sekolah sedia ada termasuk sekolah-sekolah usang dengan peruntukan sebanyak 831 juta ringgit. Sukacita saya umumkan tambahan 450 juta lagi kepada tabung ini. Daripada jumlah tersebut, 100 juta ringgit pada sekolah kebangsaan, 50 juta ringgit pada sekolah jenis kebangsaan Cina, 50 juta ringgit bagi sekolah jenis kebangsaan Tamil, 50 juta ringgit untuk sekolah membalik, 50 juta ringgit untuk sekolah berasrama penuh, 50 juta kepada Maktab Rendah Sains Mara, 50 juta kepada untuk sekolah agama bantuan kerajaan, manakala 50 juta ringgit untuk sekolah agama rakyat. Langkah kedua, pendidikan tertiary. Di sudut ini, kerajaan akan beri fokus memperkasakan institut pengajian tinggi awam dan swasta ke arah melahirkan graduan yang berkualiti dan memenuhi permintaan pasaran kerja. Antara program yang dilaksanakan termasuk pertama, meningkatkan status universiti bertaraf penyelidikan dengan memperbanyakkan kajian dan penulisan untuk penerbitan di peringkat antarabangsa. Untuk itu, kerajaan akan menyediakan 600 juta ringgit sebagai grant penyelidikan di Institut Pengajian Tinggi Awam. Dan kedua, kerajaan meneruskan program My Brain 15 iaitu program pembiayaan yuran pengajian di peringkat pasca ijazah khususnya kepada golongan eksekutif di sektor swasta. Untuk ini sejumlah 110 juta ringgit disediakan. Langkah keempat, bantuan persekolahan. Tuan Yang Bertua, sukacita saya mengumumkan bantuan persekolahan kepada pelajar sekolah rendah dan menengah sebanyak RM100 akan diteruskan. Sebanyak RM540 juta disediakan yang dapat memanfaatkan kira-kira 54 juta pelajar. Saya dimaklumkan terdapat ibu bapa yang secara sukarela telah menyumbangkan kembali bantuan tersebut kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau PIBG. Kerajaan amat menghargai dan menyanjung tinggi nilai murni tersebut. Langkah kelima, baca buku satu Malaysia. Budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia secara umumnya perlu ditingkatkan. Jadikanlah buku teman setia, penyuluh di kala gelap, penyegar minda sepanjang hayat. Sukacita saya umumkan kerajaan akan meneruskan program voucher buku satu Malaysia dengan nilai sebanyak 250 juta kepada setiap pelajar pra universiti dan IPT untuk mengurangkan kos pembelian buku dan bahan pengajian. Langkah ini dijangka dapat memanfaatkan seramai 1.3 juta dengan pelajar dengan peruntukan sebanyak 325 juta ringgit. Apa yang pasti, kerajaan akan terus mengukuhkan kedudukan fiskal secara terancang untuk memastikan momentum pertumbuhan tidak terjejas walaupun berhadapan dengan cabaran persekitaran luaran yang berterusan. Pengurusan fiskal akan ditambah baik melalui pelbagai inisiatif dengan perbelanjaan kerajaan akan dibantu dengan lebih rapi bagi memastikan nilai wang yang setimpal. Membantu golongan orang kelainan upaya. Kita sedar bahawa setiap insan itu istimewa. Setiap orang daripada kita adalah sempurna di sisi Tuhan. Dalam perkara ini, sumbangan mereka amat dihargai dan banyak menyumbang kepada pembangunan negara. Banyak kemudahan diperuntukkan bagi kesejahteraan mereka dan seterusnya memaksimumkan potensi yang ada. Untuk itu, kerajaan akan memperuntukkan sejumlah 441 juta ringgit bagi pembangunan dan kebajikan golongan ini. Menghargai golongan karyawan. Golongan karyawan, seniman dan budayawan merupakan komponen sesebuah peradaban itu dibina. Peranan mereka amatlah penting dalam perkembangan seni dan budaya dalam masyarakat. Sebagai menghargai sumbangan golongan ini, kerajaan bersetuju untuk meneruskan bantuan kewangan sebanyak 6 juta ringgit bagi pengurusan pentadbiran dan pengendalian persatuan-persatuan yang berdaftar. Kerajaan juga akan menumpukan
kepada pembangunan masyarakat India agar dapat bersama dalam arus kemajuan. Untuk itu, kerajaan bersetuju untuk menyediakan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit untuk meningkatkan pencapaian pelajaran dan latihan kemahiran. Ini termasuk 28 juta ringgit bagi program pendidikan awal melibatkan 176 prasekolah jenis kebangsaan Tamil dan program iSINA. Program ini akan meningkatkan prestasi pelajar melalui kaunseling, motivasi dan tuition pada 45 sekolah ladang Tamil. Di samping itu, dana sebanyak 50 juta ringgit disediakan untuk skim pembiayaan usahawan muda India ataupun SPUMI di bawah tekun. Akhir-akhir ini didapati kenaikan harga rumah amat ketara yang telah menjejaskan kemampuan masyarakat untuk membeli rumah. Di samping itu, aktiviti spekulasi turut memberi kesan ke atas kenaikan harga rumah. Situasi ini secara tidak langsung boleh menjejaskan pasaran hartanah dalam jangka masa panjang. Bagi meningkatkan kemampuan rakyat membeli rumah dan memastikan harga rumah stabil serta mengekang aktiviti spekulasi yang keterlaluan, kerajaan akan melaksanakan langkah-langkah berikut. Pertama, mengkaji semula cukai keuntungan harta tanah atau RPGT. Bagi hartanah yang dilupuskan dalam tempoh pegangan sehingga 3 tahun, kadar RPGT dinaikkan kepada 30%, manakala pelupusan dalam tempoh 4 dan 5 tahun kadarnya dinaikkan kepada 20 dan 15%. Bagi warga negara, pelupusan yang dibuat dalam tahun ke-6 dan berikutnya tidak dikenakan RPGT, manakala bagi syarikat RPGT dikenakan 5%. Bagi bukan warga negara pula, RPGT dikenakan pada kadar 30% bagi tempoh pegangan sehingga 5 tahun dan pelupusan dalam tahun ke-6 dan berikutnya RPGT dikenakan 5%. Kedua, meningkatkan harga minimum hartanah yang boleh dibeli oleh warga asing daripada RM500,000 kepada RM1 juta. Ketiga, meningkatkan ketelusan harga jualan harta tanah di mana pemaju hartanah perlu mempamerkan secara terperinci harga jualan termasuk semua manfaat dan insentif yang ditawarkan pada pembeli seperti pengecualian yuran guaman, duty sistem, perjanjian jual beli, rebate tunai dan hadiah percuma. Dan keempat, melarang pemaju perumahan melaksanakan projek yang berciri Developer Interest Bearing Scheme atau DIBS bagi mengelakkan pemaju memasukkan tanggungan kadar faedah pinjaman pembeli semasa tempoh pembinaan ke dalam harga rumah. Kami tinggalkan anda dengan visual sekitar pembentangan bajet 2014 di Dewan Rakyat siang tadi. Dengan itu, saya Azul Amil Amir. Kita jumpa lagi.